mak dia tu Mak dia? saudara dengan mak saya. Mak dia? Mak dia tu orang Banjar, mak saya orang Banjar. Ialah mak dia saudara dengan mak kau. Ha. Kau dengan dia sepupu lah. Ya, tapi dia panggil aku pak cik. Pakcik. Ha, aku panggil bapak dia abang. Ha? Aku panggil bapak dia abang. Mak dia dengan mak kau dua beradik, saudara. Saudara. Mak Bukan dia. mak beradik macam kau. Ni, Hmm. aku saudara dengan kau, nanti kau dapat anak. Ha, anak tu kena panggil aku, Pakcik lah. anak tu panggil aku atuk. Mak dia tu panggil aku pak cik. Oh. Kau faham tak? Faham bang. Ha. Mak dia dengan mak kau dua beradik. Mak dia tu, mak aku dengan mak dia tu, saudara. Anak dia tu panggil aku pak cik. Kau panggil bapak dia abang. Ha, Kau panggil mak dia apa? aku panggil akak lah. Anak dia panggil aku pak cik. Ni mak aku, ni saudara aku, ni anak dia. Yang cucu dia tu panggil aku atuk. Aku panggil anak dia panggil aku pak cik. Anak